jalan cerita dia terlalu panjang dan aku rasa sebenarnya dia boleh cut short dan tak payah melirik sangat kot. Sebab basically aku nak share je terus dengan korang. Dia bodyguard, ada bos dia, lepas tu ada anak dia. So time satu parti ni bos dia buat untuk bagi hadiah lah dekat anak dia dengan Cole ni kan, Cole Reed ni. So tapi Cole Reed ni dia perasan ada someone yang memang suspicious. So dia buat tak tahu je dan dia balik hantar bos dia. And then start tu lah dia kena ambush, kena bunuh. And then yang aku pelik, kau sepatutnya dia dah call anak dia ni, cakap kau duduk kat rumah sebab diorang akan attack kau. For the orang yang kedua yang dia akan bunuh ada kau. So dia call anak dia cakap macam tu. Lepas tu dia ni lari pergi kapal. Aku macam, kenapa nak kena dari kapal kan? Kau tak selamatkan budak tu kan? Aku macam, aduh peliknya jalan cerita dia. And then dia tak explain pun why dia naik kapal tu sampai habis jalan cerita. So aku macam, Fakrul betul. Macam fresh lah, fresh. Memang fresh gila. Aku dengan Munif daripada awal sampai habis memang borak dalam filem ni.